Encik Luke ingin menginsurkan keretanya dengan harga RM90,000 untuk digunakan di Semenanjung, Malaysia. Kapasiti enjin dan NCD masing-masing. Okey, kita keluarkan dulu harga. Sekejap. Harga RM90,000. Enjin 1800cc. NCD 35/100. Okey. Jadual 8, ini jadual 8 menunjukkan perkadaran premium bawah tarikh motor bagi polisi motor yang dikeluarkan di Semenanjung, Malaysia. Hitung premium kasar. Kalau premium kasar maksudnya dia dah siap tolak dengan NCD. Kan? Premium kasar dia nak dah siap tolak dengan NCD. Okey, cari dulu yang polisi komprehensif. Hitung premium kasar bagi kereta Encik Lu untuk polisi komprehensif. Ini yang pertama, dah polisi yang pertama. Ini komprehensif. Okey, daripada jadual, dia duduk di jadual baris pertama atau baris kedua? Kedua. Baris kedua ya, cc 1800cc. Ni. Satu ni dia tak cukup. Dia lebih. Ni kapasiti enjin tidak melebihi. Ni tidak melebihi. Dia duduk di 2. Tengok di 2, polisi komprehensif dia ini. RM339.10. Okey. Tambah dengan ni yang kita ambil harga dia. Yang dia kira ini polisi komprehensif ni yang dia kira hanya untuk 1,000 yang pertama sahaja. Jadi baki dia kita kena kira. RM90,000 tolak dengan 1,000 yang dia dah guna per dengan 1,000. Darab dengan Semenanjung Malaysia berapa harga? Semenanjung Malaysia berapa harga? 26. Awak kena ingat ni, 26. Kalau Sabah Sarawak? Sabah Sarawak RM20.30. Mata awak kena ingat. Okey, kira berapa dapat? Berapa awak dapat? Okey, dapat tak? RM2,653.10. Dapat? Ini kalau soalan tanya hitung premium. Kalau dia tak ada perkataan kasar, hitung premium, inilah jawapan dia. Jangan nak tolak dengan NCD. Inilah jawapan dia kalau dia kata hitung premium. Tapi bila ada perkataan kasar, baru awak tolak dengan NCD. Ambil ini, dia ada dua cara. Sama ada terus awak nak guna 65% ataupun awak nak buat RM2,653.10 tolak dengan 35% darab dengan 2,653.10. Ataupun awak boleh ambil 65% daripada 2,653.10. Okey, mana-mana boleh. Okey, berapa jawapan? 1,724. 52 sen. Okey, itu untuk soalan A. Untuk soalan B.
Hitung premium kasar bagi Encik Luke untuk polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian. Awak tahu polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian adalah 75% daripada polisi komprehensif. Ni komprehensif yang awak dapat tadi. 2, 6, 5, 3, 10 sen. Jadi ambil daripada sini. 75% daripada sini. 75% daripada 2653 RM2,653.10 awak akan dapat RM1,989 RM1,989.83 Okey, tak selesai lagi. Ini kalau dia kata hitung premium. Tapi bila dia sebut premium kasar, maksudnya awak perlu tolak dengan NCD. Sama juga, boleh ambil terus 65% ini saya ambil 65% daripada RM1,989.83. Okey, berapa dapat? RM1,293.39 sen. Okey, untuk C. Hitung premium kasar bagi kereta untuk polisi pihak ketiga. Polisi pihak ketiga awak terus ambil di jadual. Ambil je di jadual, tak payah nak buat pengiraan pasti. Ambil je. 1,512 sen sebabkan dia nak premium kasar, tolak dengan NCD 35% daripada 151.20 sen. Okey, berapa dapat? RM98.28. 98.28. Okey, untuk markah. Okey, ni sini dua markah. Tolak NCD 1 markah. Jawapan 1 markah. Sini atau di sinilah ya. Kalau awak ambil terus 65%, dia akan bagi 1 sinilah markah. Kemudian untuk jawapan. Ni 75, 1 markah. Tolak dengan NCD, ini 1 markah. Jawapan 1 markah. Yang ini 1 markah di sini dan jawapan 1 markah. Okey, cukup. Boleh? Ada nak tanya Ustaz insurans? Insurans kereta? Boleh? Okey. Kita teruskan.